Kau nampak kan, aku bukan nak membongak lah kan. Itu Honda, itu pun Honda, dalam tu pun Honda. Sini, tak sini. Memang masalah ke macam mana Honda ni? Setakat ni hari-hari lah Honda masuk. Selain pada Honda, Toyota ataupun lain pada Honda lah. Jarang saya tengok kat sini. Jom kita tengok apa masalah dia. Sekarang kita dekat Honda yang pertama. Honda ni masalah dia gearbox. Memang kebanyakan lah Honda yang datang kat kita ni, terutamanya Honda City ni, GM6 ni, ada juga kadang-kadang adjust GK kan. Belakang saya ni masalah gearbox. Jadi owner dia cakap masa jalan dekat highway tiba-tiba gearbox dia free. Mungkin CVT dia dah start masalah tapi belum fully masalah lagi. Separuh masalah baru. Dia bagi tanda-tanda dia tiba-tiba gear dia free kan. Jom kita pergi belakang pula. Kita tengok lagi satu Honda. Okey, yang ni pun Honda City juga. Sama, color je yang lain. Pun masalah yang sama juga, masalah gearbox. Hari tu datang, CVT dia problem. Kita dah repair, kita dah settle dia punya masalah CVT. Kita dah buat full overhaul. Dan kita dah tukarlah part-part spare and tear dia tu. Alhamdulillah, kereta ni dah settle. Kita tengok yang ketiga pula. Jom. Ini pun Honda juga, daripada Honda HR-V Hybrid. Jadi kita punya technician dah keluarkan gearbox dia ni, kita dah turunkan. Biasanya common issue untuk HR-V, Honda HR-V Hybrid ni ialah dia punya clutch pump bearing. So benda ni kalau rosak kita tak boleh tukar daripada atas. Benda ni kalau rosak kita kena turunkan gearbox untuk tukar benda ni. Tapi Honda jugalah. Jadi tuan-tuan, kalau ada sebarang masalah mengenai kenderaan, nak repair, nak servis, masalah gearbox, sangkut-sangkut ke, semput ke, jerking ke, boleh datang ke Transpacific Automotive section 11 Shah Alam ni. Kita buka hari-hari kecuali hari Jumaat. Dan kalau tuan-tuan ada sebarang masalah ataupun pertanyaan, boleh klik link di bio. Nanti ada yang akan menjawab. Dan jangan lupa follow page kami, Mechanic Transmission. Jumpa lagi. Bye-bye.